Aspek utama accountability guru. Kenalan, apa itu accountability guru? Accountability guru ialah tanggungjawab profesional untuk melaksanakan tugas mendidik, membimbing dan menjaga kebajikan murid serta imej profesion keguruan dengan penuh dedikasi. Ia merangkumi amanah terhadap pelajar, sekolah, diri sendiri, masyarakat dan negara serta bersedia memberikan justifikasi atas tindakan atau keputusan yang diambil. Yang kedua, terhadap diri sendiri. Guru hendaklah berpenampilan kemas, menepati masa dan amanah dalam menjalankan tugas dengan tepat dan efisien. Ini menanamkan sifat disiplin dalam diri sebagai seorang guru. Yang ketiga, terhadap profesion. Guru hendaklah memelihara imej guru, mematuhi kod etika, menjaga tingkah laku dan sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan masing-masing. Ini supaya nama baik sekolah mereka tidak terjejas disebabkan kelakuan yang tidak beretika yang bercanggah dengan apa yang dibincangkan tadi. Seterusnya, terhadap murid. Guru bertanggungjawab memastikan murid mendapat pendidikan yang berkualiti. Oleh itu, guru perlulah mengajar dengan berkesan dan jelas, membimbing perkembangan intelek, emosi, sosial dan sasiah murid, dan memberi layanan yang adil kepada semua murid tanpa diskriminasi dan seterusnya menjaga kebajikan dan keselamatan murid. Yang kelima, terhadap sekolah. Guru bertanggungjawab terhadap pentadbiran dan sistem sekolah dengan mematuhi peraturan dan dasar sekolah, bekerjasama dengan pentadbir dan rakan guru, menyumbang kepada pembangunan dan aktiviti sekolah dan seterusnya mengurus tugas pengajaran dan pentadbiran dengan baik. Yang keenam, terhadap ibu bapa dan masyarakat. Guru perlu berkomunikasi dengan ibu bapa tentang perkembangan, prestasi dan disiplin murid. Seterusnya, guru perlu bekerjasama dengan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran dan perkembangan murid. Selanjutnya, guru perlu menjadi teladan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, guru juga perlu menerapkan nilai murni dan semangat patriotisme dalam kalangan murid. Dan juga, guru juga perlu menyokong aspirasi dan matlamat pendidikan negara. Kesimpulannya, accountability guru merujuk kepada tanggungjawab guru dalam melaksanakan tugas secara amanah, beretika dan profesional. Melalui accountability guru dapat memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkembang, dengan berkesan serta membantu melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan seimbang. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada guru sebagai pembentuk model insan. Seperti mana yang kita tahu, guru merupakan seorang role model yang memainkan peranan sangat penting dalam membina model insan, iaitu akhlak-akhlak pelajar di sesebuah negara. Model insan merujuk kepada individu yang mempunyai ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai moral serta keupayaan untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan juga negara. Seterusnya, dalam konteks ini, guru bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu, malah merupakan seorang pembimbing, pendidik, contoh teladan kepada pelajar. Baiklah, guru sebagai pembentuk modal insan, guru adalah seorang yang memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk model insan yang sangat berkualiti, iaitu individu yang berilmu pengetahuan, yang berkemahiran serta nilai moral yang sangat baik. Seterusnya, guru bukan sahaja menyampaikan ilmu akademik, ilmu co-curriculum, sebaliknya juga membantu perkembangan intelek, cara pelajar berfikir, emosi pelajar dapat dispreadkan atau dikembangkan, atau orang kata dia faham dia punya emosi, dan sosial murid melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Baiklah, kalau kat sini kita huraikan, murid dapat memahami dia punya emosi dan juga boleh bersosial dan orang faham mereka dalam keadaan mereka berilmu pengetahuan. Seterusnya, guru juga membantu bagi membangunkan kemahiran berfikiran murid yang kreatif, inovatif serta kreatif melalui aktiviti seperti perbincangan, kerja berkumpulan dan penyelesaian masalah. Guru memberi satu jalan untuk mereka fikir dan mereka buat apa yang guru suruh. Maksud saya dalam pembelajaran lah. Seterusnya, guru juga menerapkan nilai-nilai murni seperti hormat menghormati, tanggungjawab, disiplin dan juga kerjasama bagi membentuk seseorang murid.
murid yang bersasiah dan berkualiti membantu ke arah kemajuan negara lah dari segi pembelajaran. Dan akhir sekali, guru juga menjadi satu contoh teladan atau orang panggil role model kepada murid melalui sikap, tingkah laku, perbuatan, cara komunikasi dan juga kehidupan seharian mereka. Murid tengok dan murid pun apply dalam kehidupan seharian dia kerana kita merupakan orang yang terdekat dengan murid-murid. Sekarang kita masih di topik yang sama iaitu guru sebagai pembentuk model insan. Seperti yang kita tahu, guru merupakan seorang role model, pembimbing. Jadi, guru berperanan membimbing murid untuk menguasai kemahiran abad ke-21 lah, yang di mana boleh berkomunikasi, boleh berkolaborasi, pemikiran kreatif supaya mereka mampu menghadapi cabaran pada masa hadapan lah. Maksud saya cabaran pada masa hadapan ialah cabaran teknologi yang di mana murid tidak buta IT. Murid mampu faham dengan teknologi zaman sekarang dan terbuka serta berpengetahuan luas tentang ilmu-ilmu teknologi zaman sekarang lah kan. Seterusnya, guru juga memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan model insan yang berkualiti yang mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi, sosial, kemajuan negara pada masa hadapan. Maksud saya kat sini ialah guru mampu membina murid yang boleh berfikiran jauh, yang boleh orang kata mengubah nasib negara kita. Dan akhir sekali, guru merupakan ejen perubah kepada generasi yang berilmu, berakhlak serta berdaya saing, yang di mana guru adalah seorang pemacu, seorang pemula untuk generasi sekarang berubah yang lebih baik pada masa akan datang. Seterusnya adalah guru sebagai pembina negara bangsa. Yang pertama, guru-guru memupuk semangat patriotisme. Mereka menanam rasa cinta akan negara dalam kalangan murid bagi menghargai sejarah dan juga perjuangan tokoh-tokoh negara. Guru-guru melaksanakan aktiviti seperti sambutan Hari Kebangsaan dan juga pengajaran sejarah. Yang kedua adalah memupuk perpaduan kaum. Guru-guru menggalakkan sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan murid bagi menggalakkan kerjasama antara murid daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina dan juga India. Guru-guru melakukan aktiviti berkumpulan dan co-curriculum yang melibatkan semua murid seperti pertandingan mewarna ataupun persembahan seperti persembahan kebangsaan. Yang ketiga adalah membentuk khasiat dan jati diri. Guru menjadi contoh teladan kepada murid-murid. Mereka menerapkan nilai murni seperti berdisiplin, bertanggungjawab dan juga beramanah. Mereka membimbing murid untuk menjadi individu yang berakhlak mulia. Yang keempat adalah melahirkan modal insan berkualiti. Guru-guru memberi pendidikan yang berkualiti kepada anak didik mereka. Mereka menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan anak didik. Ini adalah bagi melahirkan generasi yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara daripada pelbagai aspek seperti aspek sosial dan juga ekonomi. Seterusnya, yang kelima, membentuk generasi masa depan. Guru mendidik murid supaya menjadi individu yang berilmu, berakhlak dan juga bertanggungjawab kepada masyarakat dan negara. Yang keenam, menyokong pembangunan negara. Melalui pendidikan, guru melahirkan individu yang mampu menyumbang kepada kemajuan ekonomi, sosial dan juga teknologi negara. Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan bersatu padu demi kemajuan negara. Topik yang terakhir bagi bab 6 ini adalah transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum merujuk kepada proses perubahan dan penambahbaikan dalam kandungan, struktur,
kaedah pengajaran serta penilaian dalam sistem pendidikan supaya selaras dengan perkembangan semasa. Transformasi ini bertujuan memastikan kurikulum sentiasa relevan dengan keperluan masyarakat, perkembangan teknologi dan juga tuntutan dunia global. Antaranya ialah KSSR iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah, KSSM Kurikulum Standard Sekolah Menengah dan juga DPD iaitu Dasar Pendidikan Digital. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.